Sifat itu boleh dikurangkan. Satu dah boleh kurangkan. Boleh kita dah tak perlu lagi sampai satu tahap kita tak perlu pun ubat. Dia tak perlu kan ubat. Kita hanya perlukan makan suplemen. Sebab tu kita tengok dekat duit ada orang macam manis, dia pun setelah makan suplemen jaga makanan, lalu sekali ubat tu doktor suruh. Sama juga dalam hidup kucing. Okey, kan? Tapi mana nak cari suplemen tu? Dah tentu Nutrilite. Kenapa Nutrilite? Kat musik banyak juga kan? Sebab Nutrilite ni buat daripada tu semua ladang dia banyak tak? Kalau vitamin dekat pasaran kita boleh nampak tak ladang-ladang macam ni. Dia tak boleh tunjuk pun kan. So ini dekat Washington dia ada besar ladang dia kan. Ni masa baru dijemput ke Rainbow Center. Misalnya baru murah. Ni tahu rumput alfalfa. Rumput alfalfa. Masa tu ni baru jadi saintis semua. Nah, misal baru. Kan. Jadi baru tu. Misal ya. Masa tu simpan misal. Kan? Di tahun bila baru begini? Tahun 99. Kan? Tahun 99 kan? Tu sebelah tu umur dia 87 tahun. 87 tahun bekerja dengan sebelah sekian lama tu kan. Sebelah tu nak tu saintis dulu ya. So dibawa kami melawat ladang-ladang ini adalah rumput alfalfa. Alfalfa ni akar dia tu dalam sampai 30 kaki ke dalam. So dia boleh dapat nutrition dalam badan kan. So sekarang ni cara macam mana nak hapuskan tadi kita kena banyak ambil protein, berhenti merokok, kita kena senaman, kurangkan apa? Karbohidrat apa? Nasi, mi, gula, kalau semua karbohidrat kan. Kurangkan stres. Macam mana nak kurang stres? Duit tak cukup. Okey. Lepas tu tidur yang cukup. Okey. So sekarang ni kita belajar tentang sendi. Kita belajar sikit tentang sendi. Atau apa dia sendi? Sendi itu adalah kita punya tulang, iaitu komponen yang utama yang membentuk kerangka tubuh kita. Sifat tulang adalah kuat tetapi dia fleksibel kan. Okey, sekarang ni baru nak tunjukkan dia singkat. Okey, dia macam span. Bila dia ada air macam mana? Dia lembut tak? Kalau dia tak ada air keras. Kita punya lutut ni dia ada satu span. Lama-lama bila dia terhakis, dia jadi apa? Dia bergeser lah. Bila bergeser sakit tak? Sakit sangat. Kan? Itulah ciri lutut tu. Bila dia praktis tu nampak sendi-sendi tadi dalam tubuh tu, dia bergeser kan. So sekarang ni penyakit ni kita tak nak panjang ni. Bila rasa sakit kejar dan kadang-kadang boleh bertumbuh tulang tu boleh berlaku kan. Okey. Sekarang ni apa nak ambil? Baru terus pergi kepada dia lama-lama dia haus tau. Kan? Masalah lutut disebabkan oleh apa? Obesity. Kan? Lebih lama-lama lengur. Kan? So, apa yang kita nak perlu ambil? Kita ambil glukosamin, kita ambil asid lemak, kita ambil vitamin C, kita ambil protein. Kan? Okey. Yang paling sekarang ni baru nak tunjukkan you kan kita punya glukosamin. Glukosamin ni dia khas untuk lendir dekat tubuh. Bila kita ambil tu dia akan datangkan balik lendir dekat tubuh. Dia kan dia dalam bentuk itu. Kan? Betul sebab tu kalau kita ambil dari tadi omega tadi pun dah sangat bagus dah. Atau ambil lagi glukosamin, ambil lagi yang itu kan. Dia untuk kita rawat kita punya sendi. Kita punya sendi itulah kan. Glukosamin ni adalah jenis untuk wujudkan secara semula jadi dihasilkan dalam bina balik blok tisu tadi yang baru cakap tadi. Tisu tadi dah hilang kan, so dia bina balik tisu. Macam dia selalunya kan kita bila dah duduk, bila kita nak bangun kenapa kita tawaf tu nak ejak kan bila duduk ataupun cari apa? Cari dinding dulu kan semua kan. Nak bangun sebabnya kita punya lendir dekat lutut tu dah kurang. Kan? Dah kurang. Okey. Boleh. Inilah kita punya glukosamin.
Kan? Tapi glukosa amin ni you cuma hati-hati sikit dengan orang yang ada gaul. Sebab dia buat daripada kulit udang. Dia buat daripada kulit udang kadang-kadang ada orang yang allergic pun dia tu hati-hati sikit lah, dia daripada kulit udang. Kalau orang gaul ni. Sebab tu kalau makan udang dia buang kulit baru makan kulit. Glukosa amin kan tak, sebenarnya kita buat daripada kulit udang Okey, inilah sekurang-kurangnya kita kena ambil 2 pagi 2 malam. Nampak tak? Dia datang daripada kerang-kerang laut udang. Kan? Dia tak ada dan juga dia kapsul dia gelatin lembu. Jadi kita hati-hati juga dengan orang yang apa? Dia tak makan daging ni apa? Vegetarian. Tu dia beritahu orang jugalah. Okey. Boleh semua? Alright. Jadi ini contoh-contohnya orang yang ada masalah penyakit seperti sakit. Best tak kalau sakit betul? Kan? Contoh macam sekarang lah Habarun dah 61 kan. Biasanya lah kalau kurang juga lendir kat lutut semua tu kan, boleh tak berdiri lama-lama gitu. Baru daripada pagi tadi lagi tapi aktif tak? Makan tak sama iman? Kan, jangan nak tunggu sakit baru makan. Sebab baru dah makan 30 tahun. Dah makan 30 tahun. Okey, satu lagi tambahan yang kita perlu letak adalah kita punya kalsium, magnesium. Kalsium. Orang perempuan yang ada kat sini semua diwajibkan makan kalsium, magnesium. Kenapa? Bila you all datang haid, kalsium keluar. Bila mengandung, kenapa gigi goyang? Kalsium siapa ambil? Anak ambil. Kaki dah mula kram. Maksudnya tu kan? Kenapa? Ular-ular. Semut ular. Bahasa sebagainya kan. Kalau you all rasa tangan dah mula kebas-kebas, lengur apa semua tu kan, sebenarnya kalsium magnesium ni kalau you tak makan rugi. Kejap lagi baru panggil doktor Banjir. Baru ada satu doktor klinik dekat Melaka, kalsium dengan B-complex je dia jual. Tapi dia jual dalam bentuk loose lah. Dia letak 20. Kan? Orang makan kalsium ni terus ada kesan. Kesan dia tu contoh je lah, yang orang makan malam ni 2 pagi 2 malam, besok pagi tu you rasa kita bau kita ni keras-keras, sakit tegak ni kan, sebab kurang magnesium. Kurang magnesium. Itu yang sebenarnya kena makan ni lah. Okey, nampak kita punya kalsium, magnesium. Sebenarnya kalsium magnesium kita ni di mana dia ambil? Dibuat daripada ini. Dia bukan ini sebab asli dia tu kan, dia punya tumbuh-tumbuhan daripada laut dalam. Tadi kan dia apa? Dia bagus kuatkan tulang, kuatkan gigi, buang asid. Kita kadang-kadang asid laktik ni buatkan kita mengantuk. Asid laktik ni buatkan kita mengantuk dan badan kita bisa-bisa. Bisa-bisa boleh kita makan magnesium lah. Okey. Dan dia juga boleh melembutkan kita punya saraf, otot dan juga najis. Besar tau kalsium magnesium. Kalau contohnya lah, besok siapa yang nak pagi nak lawas tu dia makan 4 biji. 4 biji? Takut Kalau minum susu banyak-banyak boleh pula. Makan je 4 biji, terus lawas. Tidur malam ni, tidur pun sedap. Kan? Boleh? Itu tentang kalsium magnesium lah. Ini jugalah. Okey, siapa yang perlu? Orang ada masalah batu karang, sakit diabetes, penyakit darah tinggi, sakit gastrik, sakit migrain, orang semelit, ibu hamil, susah tidur, kuku tak cantik, selalu kaki kram, kejang-kejang otot. Semua ni perlukan kalsium, magnesium. Satu hari kena makan berapa biji? 4. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 1000 mg satu hari. Kalau you dah 30 ke atas tu 1200. Dalam ni ada satu biji berapa gram? Berapa miligram? 200. Kalau ambil lah 4,
baru 800. 2 biji tak menyerap. Sebab tu yang dia letak magnesium. Sebab magnesium tu membantu penyerapan. Kan? Sebabnya baru dari ambil 3 pagi 3 malam. 3 pagi 3 malam. Dia sampai maksimum boleh sampai 9 biji. 9 biji. Okey, nak makan kalsium tak? Siapa kat sini yang dah makan? Wah, ramai nak makan. Apa pengalaman makan? Apa pengalaman you makan kalsium magnesium? Ada pun tak? Assalamualaikum. Pengalaman saya sendirilah kalau makan kalsium magnesium. Dulu off and on memang akan cramp. Sebab kalau kita kat luar ataupun rajin shopping kan, malam tu balik akan cramp. Tapi kalau makan kalsium magnesium, shopping 8 jam, terus, malam balik tak cramp. Boleh pakai higher 2 inci lagi. Memang saya dah try. Boleh try Warun. Boleh jalan shopping 8 jam, higher 2 inci, balik tak cramp. Itulah kalsium magnesium. Okey, siapa lagi ada pengalaman makan kalsium magnesium? Okey. Assalamualaikum. Saya ada sakit sleep disc, ada saraf. So saya dah makan seminggu lebih, itu pun daripada Aisyah. Alhamdulillah seminggu ni saya ambil memang mencarap dan tak ada rasa kebas-kebas sangat. Pagi bangun pukul 4 pagi saya nak pergi kantin, dah orang kata tak ada lemah-lemah, memang tenaga. Seronok tak bila you dah makan kalsium magnesium? Sebelum ni kalau sakit macam tu apa you buat? Apa dia makan ubat tak? Tak ada. Okey, kita ada seorang lagi. Siapa? Mudira ni kita punya bakal gold producer. Assalamualaikum semua. Pengalaman saya makan kalsium magnesium, sebelum ni saya memang ada masalah segugut yang teruk. Maksudnya first day tu memang saya akan terlantar. Berselimut sebab saya akan kesejukan. Tapi lepas amalkan kalsium magnesium, lepas tu saya perasan saya tak sedar pun saya datang bilik. Maksudnya tak sakit. Tiba-tiba dia dah keluar, dah flow. Dia smooth je. Dan tak ada rasa cramp, tak ada rasa sakit. Badan saya pun tak lenguh langsung. Itu pengalaman saya. Okey. Dr. Fadli ada saya ajak Munira. Munira sini je. Orang bila datang haid, kenapa sakit? Kadang-kadang dia orang selalu bila datang haid kalau sakit, doktor bagi apa? Painkiller. Saya makan Panadol. Painkiller kan? Sebenarnya merawat ke ataupun nak tahan sakit? Tahan sakit sebenarnya. Okey. Kita panggil Dr. Fadli kat sini. Okey, saya tepukan untuk Dr. Fadli. Baik, saya tak ada bila. Kita tanya, Dr. Fadli ada pernah bila ke? Okey, doktor cerita sikit latar belakang beberapa tahun dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Fadli. Saya jarang panggil saya doktor lah. Saya dah lama dalam orang kata berkenalan dengan Nursilat ni sejak saya umur 18 tahun. Terima kasih kepada abang saya kat belakang tu yang sejak saya umur 18 tahun dia suruh saya makan supplement. Okey. Jadi sekarang ni saya dah 20 tahun jadi doktor. Saya merupakan pakar sport nutrition dan juga pencegah penyakit. Okey. Kita dah ini kita bincang masalah segugut tadi. Bila kita datang haid, dia akan mengeras. Betul. Jadi selalunya orang ada masalah segugut ni sebab dia punya uterus tu akan kontrak terlalu kuat untuk keluarkan darah. Ini disebabkan oleh kekurangan kalsium dan magnesium lah. Jadi memang kalau siapa yang ada masalah segugut baru dia memang kena amalkan Kalmegdi. Okey. Tadi kita cakap tadi kan melembutkan. Dia melembutkan tadi. Bila baru berhasil ni ada pengalaman kan, waktu kena segugut, duduk dalam bilik, menggaul, dia ajak mak pergi klinik. Mak dia makan kalsium magnesium, suruh tak makan tak nak. Baru kata ambil Pak bini suruh dia makan. Apa jadi lepas tu? Lawa, buang angin tak hilang. Sangat powerful kalsium magnesium Jadi kalau kata pecah anak saya pun, dulu anak saya yang perempuan tu ada masalah sama dia. Jadi yang kalau kerja tu sampai tak pergi sekolah harus makan. Jadi kita amalkan Kalmegdi. Kalsium magnesium ni memang bagus. Betul tak doktor? Kalau makan ni period pun boleh jadi normal.
Saya pun memang ada lah pengalaman saya dengan pasien saya, memang bila dia amalkan kabin ini memang bagus lah. Bagi saya, memang kalau kita jumpa doktor bagi ubat masa relaxant. Kita tahu yang saya cakap Panadol Pink lah, Panadol Pink. Sebenarnya paracetamol dan juga masa relaxant. Apa dia nak stopkan dia punya otot. Tapi the problem is actually your masa tak stop tu because you kurang magnesium dengan kalsium banyak. That's why you kena ambil. Jadi you tak bergantung pada ubat. Okey semua. Okey, hari ni Dr. Fazli ada kat sini kan. Betul tak baru cerita tadi yang mula-mula baru je slide tadi. Makan ubat, adakah ubat tak berkesan? Kita tanya doktor sekarang. Sebenarnya dia macam ni, ubat ni ramai salah konsep. Sebenarnya bagi saya kalau kita ambil ubat kecil manis, saya tak kata ubat kecil manis tak bagus. Tapi ubat kecil manis tu hanya membantu kita untuk mengawal gula. Masalah kita adalah pemakanan kita. Semua orang tahu insulin resistant kan. Dia kata, penyebab kecil manis insulin resistant. Penyebab insulin resistant adalah pemakanan yang tak terkawal. Jadi kalau you makan ubat, memang peringkat awal you gula turun. Tapi you still lagi makan macam biasa. Macam lagi okey. Saya ada patient saya, dia kata, doktor dah bagi ubat kecil manis ni. Saya boleh belasah semua benda lah. Dia punya mentality macam tu. Tapi kalau kita masih lagi pegang gula, insulin resistant tu masih lagi berlaku, lama-lama gula kita ubat tu tak akan mujarab. Itu sebabnya siapa yang makan ubat kecil manis kat sini, tak payah tanyalah kan, tapi siapa yang pernah ada kecil manis, anda akan perasan doktor boleh bagi satu jenis, lepas tu dua jenis, lepas tu tiga jenis. Lepas tu dah lama, Warun, kena cucuk insulin. Okay? Jadi sebenarnya bukan kata tak bagus ubat tu. Ubat ni membantu, tapi untuk kita betul-betul mencegah dan orang kata mengembalikan, reversekan kecil manis tu, kita jaga pemakanan. Dan ini memang terbukti. Kalau tak percaya boleh tanya abang saya, mak saya 82 tahun sekarang, 40 tahun ada kecil manis, sampai sekarang tak ada complication diabetes. Dan itu terima kasih kepada abang saya lah. Jadi kita nampak situ lah. Tapi dia kata nak jaga pemakanan, kita nak jaga macam mana? Macam mana nak jaga? Pergi je nak sarapan pagi, biasanya kita pergi kedai sarapan pagi dia apa? Roti canai, lontong, nasi lemak. Nak makan apa tu? Sebenarnya makan bukan problem tu. Jadi makan boleh, lepas tu kita sumbat dengan suplemen. Itu sebabnya akhirnya kita kena makan suplemen untuk mengisi gap tu lah. Mengisi kelompangan tu. Bila kita makan yang nasi lemak boleh makan, bukan tak boleh makan. Tapi sebab dalam tu kurang nutrition. Timun dia besar mana timun dia? Kecil je. Telur dia, protein dia lah sikit je. Betul tak? Yang banyaknya apa? Selemak dengan sambal, rendang. Ada baru tanya je, berapa orang yang sini makan sayur? Berapa orang yang sini makan 3 serving sayur? Maksudnya satu mangkuk sayur setiap hari 3 kali. Tak ada kan? Itu sebabnya bila kita fikir, that's why kita perlukan supplement. Saya ambil nutritionist ataupun nutrition punya study because of that. Sebab saya tengok mak saya punya gula cantik je. Banding dengan patient saya yang makan ubat begitu bersungguh-sungguh, sekali dia makan ikut waktu, saya perasan tu lah. 10 tahun lepas, kalau 10 tahun lepas baru tanya saya akan jadi macam doktor lain lah. Jangan makan suplemen rosak buah pinggang. Jangan makan suplemen ni semua hoax, apa tu, tipu. Nanti kencing you jadi mahal. Siapa pernah jumpa doktor kan, jangan cakap macam tu. Actually kalau kita tengok balik nutrition bagi saya itu je lah. Tak cerita panjang kan. Saya perlukan sesi. So paling senang, simple je. Kita makan Double X. Dalam Double X kita ada berapa? Kita ada 12 vitamin, kita ada 9 berapa? 11. Kita 11 asal apa? Mineral dan 19 jenis sayur. Makan je dapat. Murah gila. Murah gila. Semua nutrition tu kita dapat. InsyaAllah. Mana yang badan kita kurang tu tadi, kita top up dengan dapat. Siapa dah makan dapat? Okey, kita tepukan untuk yang makan dapat. Kan? Kalau zaman dah baru tahun 97 dulu tak ada dapat, ada daily. Ada daily yang sekarang ada kan. Jadi kita terima kasih kepada Dr. Fazli kan, share. Kemudian satu lagi kat sini, sekarang ramai tak orang sakit. Ramai. Kalau you all fokus pada suplemen, you all juga akan menjadi the trillion business. Sekarang ni
the best business yang berlaku sekarang ni adalah kesihatan. Kan? Kita tengok macam COVID baru ni kan, bayangkan orang semua dah takut mati kan. Masa COVID tu, vitamin Amway ni kebanyakannya habis, terutama sekali vitamin C. Kan? Selepas je COVID, orang dah mula sedar perlu makan suplemen. Betul tak? So kalau anda buat Amway, bayangkanlah dalam grup you ada lebih, contoh macam Barun lah, ada lebih daripada 60,000 orang. Seorang pakai satu double app je cukup, Barun kaya raya. Faham tak? Dan biar Amway yang fikir pasal produk, biar Amway yang layan semua grup kita yang nak barang. Betul tak? Kita setiap bulan dia masuk. Ini yang orang kena nampak jauh. Sebab tu macam Dr. Fazli, dia buka klinik ada duit. Dia tak buka klinik tak ada duit. Barun tak buka mulut setahun pun ada duit tak? Ada duit. So siapa yang nak dengar marketing plan bagi orang yang first time datang, jom kita naik ke atas, tak pilih diamond ke atas. Orang yang first time yang belum pernah tengok plan, macam mana nak buat duit? Siapa nak? Tak nak tayar. Tak nak tayar. Siapa nak buat duit? Okay. Jom yang first time datang kita naik atas. Jom kita naik atas. Saya sendiri yang akan cerita.